just acted the role, dan suddenly the first week people started to actually TikTok start benda ni. People before they watch the drama, they watch TikTok first. So somehow it got into that TikTok space that everyone was curious about it. So to nak bayangkan when we shot it, cakap ni mesti viral. Kita tak fikir. So even like I said kat tadi, saya cakap I beritahu Sony, this might be a clash of image because you want vampire lah, tiba-tiba rambut putih lah, but it worked out for the best lah. So tapi nak cakap kita jangka jauh sekali, memang tak sangka langsung. Apa yang buat you terima nak berlakon dalam Aswan? Sama macam what I said about the concert. Masa I lost interest and lost the passion for performing in 2018. That's why we quit. There's no fun. Kita tak rasa the passion. Of course, when we doing for the concert for the fans, we give our heart and soul. But kita nak plan from the concert, cakap kita nak buat. So when Icon Entertainment calls back, kita nak cakap promote, among kita bertiga cakap, let's not manage this, let's not produce it, let's not. Kita jaga benda-benda penting je lah. But apart from that, what happened on Gen 2 was pembuka mata, di mana saya cakap macam, you know what, being in front of camera and I've been directing for the past 5-6 years, tak perlu berlakon langsung. So center stage, being on stage, seeing that fans punya penerimaan and how they still banyak input memories in them, touches our hearts lah. So bila saya cakap macam berlakon tu, cakap, you know what, from that year 2025 tu ada offer from Metro World and dia cakap sekian shoot sekian, I was free anyway because concert, bila yang ambil concert I tak ambil directing, I had free time. So cakap, you know, okay, let's do this. So tak pernah fikir that it's gonna lead to this, and tak pernah fikir it was a bridge from Gen Crew dengan seorang mentua to Eternal. Tak pernah fikir. Bila dia baca skrip tu, dia tahu wataknya seperti itu kan, seorang mentua. Sebab itu apa you rasa? Awal-awal saya cakap, macam nak cakap apa lakon drama, saya cakap, okay, watak siapa? Abang, bapak. I expected that for 53-year-old. Saya cakap, tak, Datuk, ni leading. Gila kan nak buat leading orang tua? Dia cakap, but it worked. Like I said, ni rezeki Allah, kita tak boleh plan, tak boleh minta. Saya rasa macam cerita ni had its potential because tak pernah orang buat. And saya cakap, I told myself, I told my wife, benda ni kalau kita tak buat, orang selalu bising kenapa artis lama tak diberi peluang, selalu artis baru je. Bodoh lah, because kita duduk komplain, tapi lepas dia beri peluang tak buat. Kalau saya tak buat, orang pelakon senior juga yang akan ambil benda ni. Saya cakap, saya cakap, Kak Lisa, I got time. Lisa cakap apa? Dia support. Dia melihat Datuk pun jadi fenomena apa dia kasi Lisa. Saya jadi fenomena ni masa dia dah pergi Mekah. So dia tengok kat online je. Tapi lah dia pun berlimit lah time dia. So kita tak pernah sangka. So dia support 100%. Dan dia cakap doa yang hari-hari lah dia doa. Datuk jangan terlihat sambutan di TikTok lah Datuk. Benda ni Datuk tak tahu TikTok kan, tapi bila live di TikTok tu tengok respon dia ramai yang menonton live. Ini like I said, saya tak tahu apa-apa pasal TikTok. Saya dididik oleh Sony Music. Diorang suruh buat benda-benda yang saya tak pernah buat, yang macam barangan antik berkelas tu. Sumpah, tak pernah buat apa ni? Buat je bang. Kita buat. Lepas tu bila keluar, Viral. kita view 3 juta. Viral. Saya baru saya faham TikTok punya culture ni, it's just like short video. So lepas tu kebetulan, lepas antik berkelas tu Muzaffar. Saya punya TikTok pun penuh dengan tahu. Mula saya tak faham, tapi lama-lama saya rasa macam I know exactly what it is. The character, people love the character. Datuk melihat sambutan ni kan, adakah macam Datuk ada Sibuk dengan my songs dan my EP sebagainya. Schedule agak penuh. But saya takkan cakap no lah, because benda ni rezeki. Kalau datang, kita buat. Tapi tengok keadaan juga lah. Kalau diberi watak sebegini rupa lagi, takut. Because saya tak nak buat benda sama. Ada yang Dah industri dah 34 tahun. Mana saya nampak. Mana saya yang rasa macam mengusik ataupun yang berbau negatif sebagainya, saya sini juga. Tak boleh dilayankan sangat. So pada saya yang musik-musik tu, pada saya kadang-kadang ada juga fans yang baru yang tak tahu pun sejarah KM selama ni. Ada juga daripada Indonesia dan sebagainya. So diorang musik, kadang musik mungkin dia ingat saya ni duda macam Muzaffar kot. Diorang tak tahu saya ada isteri anak 3 kan. So I give them the benefit of the doubt. Saya tak rasa pasal siapa nak mengganggu rumah tangga sebagainya.
it's just innocent punya meminati seorang pelakon tu lah. Pada saya tak ada salah. Cuma kalau benda-benda sampai jadi personal tu saya sini kalau sini. Kata you dah ready ke nak kembali menjadi superstar dengan lagu, dengan drama, filem, hero lepas ni? Macam saya cakap, bukan intention nak jadi superstar. Saya buat ni pasal kerana saya minat. Kalau orang minat balik apa yang saya minat tu, syukur Alhamdulillah. Saya tak pernah rasa macam I want this because I want fans, I want like followers. Niat kita bukan tu. But so far it has turned out well. Berharap dengan keputusan. Tapi nak jadi superstar sebenarnya, saya ni simple je. In fact saya, orang minat tahu lah, saya introvert. Saya sangat pendiam dan agak shy. So, bila dapat macam ni, limelight seorang-seorang ni scary for me. Because selama ni ada lagi dua. Cakap, orang cakap lah. So now I'm like in the center stage. So ada pressure juga lah. Now you dah ada new fans kan? New fans dia been average